Pernah tak anda rasa seperti sedang bermain catur 3 dimensi, manakala orang di sekeliling anda sedang gembira bermain dam? Anda menganalisis pesanan kopi seolah-olah ia satu operasi ketenteraan, mempertimbangkan kesan kafein terhadap produktiviti anda 3 jam dari sekarang. Jika ini kedengaran biasa, anda mungkin bukan sekadar overthinker. Anda mungkin seorang strategis. Ini bukan tentang strategi perang atau bisnes. Ini tentang cara otak anda diprogramkan untuk melihat dunia. Tanda pertama, anda tidak hanya melihat apa, anda melihat mengapa dan apa selepas itu. Orang biasa melihat pokok. Anda melihat keseluruhan hutan, akar, tanah, cuaca dan bagaimana semuanya saling berkaitan. Rakan anda mungkin mengeluh tentang bos yang cerewet. Anda pula nampak ia adalah simptom budaya syarikat yang toksik yang akan menjejaskan prestasi suku tahunan. Anda tidak hanya menyelesaikan masalah di depan mata, anda mencari punca masalah tersebut dalam sistem. Tanda kedua, anda seorang pakar dalam pemikiran peringkat kedua. Sesiapa sahaja boleh meramal kesan serta-merta. Peringkat pertama. Contoh, kalau saya makan kek ini, saya akan rasa gembira. Tetapi, seorang strategis akan bertanya, dan kemudian apa? Selepas rasa gembira, gula dalam darah, saya akan menjunam. Saya akan jadi letih dan tidak produktif. Projek penting, saya akan tergendala. Itu kesan peringkat kedua. Pemikiran ini diaplikasikan dalam semua perkara. Memilih kerja bukan sekadar tentang gaji, peringkat 1, tetapi tentang kemahiran dan rangkaian yang akan anda bina untuk 5 tahun akan datang. Peringkat 2, ia bukan tentang menafikan keseronokan, tetapi memahami kos sebenar setiap keputusan. Tanda ketiga, anda melihat kehidupan sebagai satu siri permainan yang saling berkaitan. Ini bukan bermakna anda seorang yang manipulatif. Ia berdasarkan teori permainan, pemahaman bahawa keputusan anda mempengaruhi orang lain dan keputusan mereka mempengaruhi anda. Semasa mesyuarat, anda bukan hanya mendengar apa yang dikatakan. Anda menganalisis pemain lain. Apa motivasi mereka? Apa kepentingan mereka? Siapa yang bersekutu dengan siapa? Anda faham bahawa cara terbaik untuk menang bukanlah dengan mengalahkan orang lain, tetapi dengan mencipta situasi menang-menang di mana matlamat anda sejajar dengan matlamat mereka. Ini adalah kemahiran rundingan tahap tinggi yang diaplikasikan dalam kehidupan seharian. Tanda keempat, anda sentiasa mencari leverage. Strategis tak sup dengan kecekapan. Mereka mencari tindakan kecil yang menghasilkan impak terbesar. Prinsip 80-20 adalah kitab suci mereka. Contohnya, daripada cuba memperbaiki 10 kelemahan, seorang strategis akan fokus untuk mengasah satu kekuatan unik mereka sehingga menjadi bertaraf dunia. Daripada menghantar 100 resume secara rawak, mereka akan meluangkan masa untuk membina hubungan dengan 3 orang penting dalam industri idaman mereka. Mereka sentiasa bertanya, apakah satu perkara yang jika dilakukan akan menjadikan semua perkara lain lebih mudah atau tidak perlu sama sekali. Tanda kelima, fikiran anda adalah simulator senario. Sebelum sebarang perbualan penting atau pembentangan, anda telah memainkannya dalam fikiran anda berulang kali. Bukan satu versi, tetapi pelbagai versi. Anda meramal kemungkinan soalan. Anda merancang jawapan. Anda memikirkan plan B, plan C dan selalunya plan D. Ini bukan datang dari kebimbangan. Ia datang dari keinginan untuk bersedia. Anda membenci kejutan. Bukan kerana anda tidak boleh menyesuaikan diri, tetapi kerana anda percaya kejutan selalunya adalah kegagalan dalam perancangan. Okey, kedengaran hebat. Tetapi menjadi seorang strategis ada kelemahannya. Pertama, analisis paralisis atau kelumpuhan analisis. Anda terlalu sibuk memikirkan semua 37 langkah sehinggakan anda gagal untuk mengambil langkah pertama. Strategi tanpa tindakan hanyalah angan-angan. Kedua, anda boleh kelihatan dingin
atau tidak spontan. Sukar untuk enjoy the moment apabila otak anda sedang mengira kemungkinan hasil untuk 3 jam akan datang. Ketiga, kekecewaan. Anda kecewa apabila orang lain tidak nampak gambaran besar yang begitu jelas bagi anda. Anda tidak faham mengapa mereka memilih kepuasan jangka pendek yang akan merugikan mereka nanti. Jadi, bagaimana untuk menggunakan kuasa ini tanpa terjerat dalam kelemahannya? Algoritma strategis praktikal. Langkah 1, tentukan permainan sebenar. Sebelum anda mula merancang, tanya, apa matlamat akhir yang sebenar? Bukan memenangi pertengkaran ini. Mungkin ia adalah mengekalkan hubungan yang sihat. Kejelasan matlamat adalah 90% daripada strategi. Langkah 2, petakan kesan. Peringkat pertama dan kedua. Ambil sehelai kertas. Tulis keputusan anda. Di bawah kesan 1, senaraikan semua hasil serta-merta, baik dan buruk. Di bawah kesan 2, untuk setiap hasil tadi, tanya, dan kemudian apa? Latihan mudah ini memaksa anda melepasi pemikiran impulsif. Langkah 3, sentiasa songsangkan invert. Diinspirasikan oleh Charlie Munger. Daripada bertanya, bagaimana untuk berjaya? Tanya, apa yang boleh menyebabkan kegagalan? Kenal pasti semua halangan, kesilapan bodoh dan bencana yang mungkin berlaku. Kemudian, cipta strategi untuk mengelakkan semua itu. Selalunya lebih mudah untuk mengelak kegagalan daripada mengejar kejayaan yang luar biasa. Langkah 4, tetapkan peraturan berhenti berfikir. Ini untuk melawan kelumpuhan analisis. Beri diri anda had masa. Saya akan kumpul maklumat dan fikirkan pilihan selama 1 jam dan selepas itu, saya akan buat keputusan. Atau, gunakan peraturan cukup baik. Jika satu pilihan memenuhi 80% kriteria anda, laksanakannya. Jangan tunggu pilihan 100% yang mungkin tidak wujud. Langkah 5, bertindak, kumpul, maklum balas, ulang. Ini yang paling penting. Strategi terbaik di dunia tidak berguna jika ia hanya wujud dalam kepala anda. Buat langkah pertama yang kecil. Lihat apa yang berlaku. Dunia akan memberi anda maklum balas. Gunakan maklum balas itu untuk menyesuaikan strategi anda. Ia adalah satu tarian, bukan perarakan. Kesimpulannya, jika otak anda berfungsi seperti ini, melihat sistem, menimbang kesan jangka panjang dan mensimulasi masa depan, ia adalah satu kuasa besar. Ia bukan tentang menjadi dingin atau mengira setiap langkah. Ia tentang menjadi arkitek kehidupan anda, bukan sekadar penyewa. Ia tentang menukar saya harap kepada saya rancang. Jadi, jika anda seorang strategis, terimalah ia, asah ia. Dan gunakannya bukan sahaja untuk membina kehidupan yang lebih baik untuk diri sendiri, tetapi untuk membantu orang lain melihat gambaran yang lebih besar. Kerana dalam dunia yang penuh dengan reaksi segera, mereka yang boleh berfikir jauh ke hadapan adalah mereka yang akan memimpin jalan.